Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Petikan diambil daripada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. Tekanan kos hidup rakyat tidak boleh diabaikan. Kerajaan wajar pertimbangkan pengeluaran KWSP bersasar. PGIRM menegaskan bahawa keadaan geopolitik dunia kini semakin tidak menentu. Ketegangan di Timur Tengah termasuk risiko gangguan laluan strategik seperti Selat Hormuz memberi kesan langsung kepada harga minyak global. Kesan rantaian daripada kenaikan harga minyak akan sampai terus kepada rakyat melalui kos pengangkutan, harga makanan dan inflasi yang meningkat. Realitinya rakyat Malaysia sedang menghadapi tekanan kos hidup yang nyata. Ramai masih menanggung hutang, kehilangan pekerjaan stabil atau menghadapi pendapatan yang tidak menentu. Angka statistik semata-mata tidak menggambarkan tekanan sebenar yang dihadapi rakyat setiap hari. Dalam konteks ini, PGIRM menekankan bahawa cadangan pengeluaran KWSP bersasar dan berperingkat bukanlah satu bentuk kemudahan populis, sebaliknya satu langkah pragmatik untuk membantu pencarum yang benar-benar terdesak. Langkah ini dapat meringankan tekanan hidup rakyat yang berada dalam keadaan kritikal tanpa menjejaskan kestabilan sistem simpanan jangka panjang. PGIRM juga ingin menegaskan bahawa langkah ini mampu mengelakkan rakyat daripada terjerumus ke dalam hutang berisiko tinggi atau pinjaman tidak terkawal semata-mata untuk memenuhi keperluan harian. Kerajaan perlu menunjukkan kepekaan terhadap realiti kehidupan rakyat dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu dan kos hidup yang meningkat. Dasar fleksibel dan responsif bukan pilihan tetapi keperluan. Menilai semula pengeluaran KWSP bersasar adalah langkah wajar, bertanggungjawab dan perlu dipertimbangkan segera demi rakyat yang benar-benar terkesan. Azmi Muhammad Tahir, Presiden Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia PGIRM.